Belum ada penyelesaian muktamad, tetapi kemajuan yang besar. Yang berikutnya ialah tentang kejayaan kita membantu dalam menyelesaikan pertikaian sempadan di antara Kemboja dan Thailand. Seperti mana sedia maklum, Tan Sri Bertua, bukan saja pertemuan yang saya pengusikan sekali, tapi sudah berulang kali pertemuan diadakan di Malaysia di antara ketua-ketua pasukan bersenjata Thailand dan Kemboja di Kuala Lumpur, menteri-menteri luar Kemboja dan Thailand, dan baru-baru ini menteri-menteri pertahanan Kemboja dan Thailand untuk memeterai syarat-syarat terperinci, dan sekiranya disepakati dalam 1-2 hari ini, tanda tangan ini akan disaksikan oleh saya dan Presiden Donald Trump yang juga mendukung penyelesaian ini. Yang selainnya, seperti yang kita sebut, kekuatan ASEAN adalah di bidang perdagangan dan perindustrian dan pelaburan, kerana kita lihat kejayaan yang tidak boleh dipertikai dari dulu, usaha kerajaan terdahulu dari segi memperkuatkan ASEAN, tetapi yang dirasa kelompongannya ialah bidang perdagangan dan antara ASEAN dan juga pelaburan, dan beberapa pengecualian telah diberikan dari segi sektor perkhidmatan. Sebab itu kita lihat umpamanya bank-bank utama Malaysia, Maybank umpamanya, punyai cawangan di hampir semua negara ASEAN. Saya belum pasti tentang Timor Leste, tapi ke-10 negara ASEAN itu Maybank beroperasi. Itu menunjukkan satu permulaan yang sangat baik yang telah berlaku sejak dulu dan kita tingkatkan sekarang. Ada persoalan tentang mengapa tidak di Putrajaya. Saya ingat Menteri Luar sudah jelaskan, kerana logistik tidak cukup. Dewan baik, tetapi kemudian hotel tidak cukup untuk keperluan, kerana beberapa negara seperti China ataupun Amerika Syarikat, kalau dia datang dia ambil satu hotel, dia bukan ambil 3 lantai, dia ambil satu hotel. Jadi 2 orang tu sudah 2 hotel, jadi kita tak cukup. Sebab itu dia ambil diselenggara di Kuala Lumpur, dan berdasarkan pengalaman kita ASEAN GCC yang diadakan, saya rasa kita berupaya melakukan yang sebaiknya, insya-Allah.